faman yuridillah, maka siapa yang yuridillah, yuridillah makna siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah hendak ayyahdiyahu, memberi petunjuk kepadanya, siapa yang Allah nak bagi petunjuk, apa Allah akan buat pada dia? Kita semua mencari petunjuk, Allah akan mencari hidayat. Tapi apa tanda bila kita dapat hidayat? Apa tanda? Apa dia? Kita amalkan. Okey. Sekarang Allah nak bagi tahu, siapa yang dapat petunjuk ada tanda. Supaya apa? Supaya kita tidak syok sendiri. Kan? Dah belajar dah. Kan? Dapat hidayah, confirm. Maka tandanya yashrah. Dia melapangkan sadrahu. Sadrahu dadanya. Sebenar dada ni ialah hatilah. Tapi Allah sebut dada tu sebab tempat hati ialah dada. Hati di dada. Allah melapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam. Apa maksud? Siapa yang Allah bagi hidayah, tandanya apa? Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Apa Islam? Apa itu Islam? Islam ialah semua yang Allah perintah, semua yang Allah larang. Dan Allah kata, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam semua sekali. Jadi tanda orang tu dapat hidayah ialah hatinya lapang. Lapang ni ahli tafsir mengatakan rasa mudah, rasa seronok nak buat apa saja perintah Allah. Dengar je terus sami'na wa ata'na, bukan mulut je. Ramai orang cakap sami'na wa ata'na 3 tahun tapi tak buat lagi. Ini bila dengar je terus buat. Sebab apa? Allah dah lapangkan, Allah dah permudahkan. Ayat surah Az-Zumar ayat 22. Macam sahabat Nabi saya pernah beritahukan, bila Allah haramkan arak, apa jadi? Itu yashrah sadrahu, dia tak ambil masa. Bila Allah turun ayat hijab, apa jadi pada isteri-isteri sahabat? Itu dilapangkan dada, dia tak tangguh. Kalau tangguh besok je, bukan jenis tu, belum dapat hidayah. Saya bukan tak nak berubah, tapi belum sampai masa confirm tak dapat hidayah. Boleh faham? Ada orang dia solat tapi tak puasa. Itu jenis apa tu? Jenis orang yang Allah tak lapangkan hati. Ustaz, macam mana tak lapangkan hati? Dia boleh solat. Dia solat, bila dia solat tapi tak puasa, makna dia solat tu kerana nafsu, sesuai dengan nafsu. Sebab itulah apa faedah Allah pelbagaikan ibadat. Ada puasa, ada zakat, ada solat, ada haji, ada sedekah. Kenapa Allah pelbagaikan? Boleh tak Allah jadikan ibadat ni satu je, iaitu solat? Boleh tak? Boleh je. Kenapa Allah perbagaikan? Apa dah? Sebenarnya Allah nak buktikan kita ni betul-betul beriman kepada Allah ataupun beriman kepada nafsu. Ada orang yang mudah solat. Sebab apa? Tak kena keluar duit. Betul? Betul. Solat kat rumah. Tapi bila dapat zakat, kedekut. Maka Allah jadikan satu ibadat zakat. Nak test. Ada orang boleh keluarkan zakat sebab dia jutawan. Tapi Allah wajibkan pergi haji. Oh, saya tak boleh pergi haji, ramai, panas. Tengok. Mana dia bagi zakat dia sebab apa? Nafsu.
sebab dia kaya. Faham tak? Sebab tu Allah pelbagaikan. Ya. Ada orang solat kan 50 tahun tapi aurat tak tutup. Itu bukan yashrah sadruh. Itu dia buat kerana nafsu. Saya buat solat okeylah, tapi tutup aurat minta maaf. Tunggu saya pencet. Confirm dia tak dilapangkan hati. Faham tak? Ramai tak macam tu? Ramai. Ada orang solat tapi suka apa? Macam-macam lah, suka mengumpat, suka mengata orang. Dia sama naikkan solat dengan solat sunat pun ya, tapi mengumpat pun ya. Mana hatinya tidak dilapangkan. Sebab tu Allah kata yashrah sadruhu lil, apa makna Islam? Semua sekali. Allah tak kata yashrah sadruhu lis salat. Faham tak? Ramai tak orang boleh salat tapi tak boleh pergi salat berjemaah di masjid. Faham tak? Walaupun rumahnya tepi masjid. Ada orang boleh salat berjemaah di masjid tapi maghrib dengan isya je, subuh tak boleh pergi. Ada? Tak yashrah sadruhu lil Islam. Islam ni lengkap. Boleh? Sebab tu orang yang paling dilapangkan hatinya siapa? Manusia yang paling dilapangkan hatinya oleh Allah untuk Islam. Nabi. Betul? Sebab tu hidup Nabi 24 jam untuk apa? Untuk agama Allah. Tak ada satu pun untuk kepentingan. Kalau jihad, Nabi yang barisan depan. Kalau berdakwah, Nabi yang pergi berjalan kaki ke Taif, kan? Nabi yang paling ke depan. Kalau solat malam, Nabi yang paling solat sampai. Kalau sedekah, Nabi lah bagi sampai habis. Apa lagi? Apa lagi? Sebab tu Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Allah kata, alam nashrah. Ni nikmat. Saya pernah bagi kuliah subuh masa kat Kelantan ni. Nikmat yang paling besar ya Allah sebut pada Nabi apa dah? Bukan duit, bukan rumah besar, bukan rumah lapang. Alam nashrah laka sadrak. Sesungguhnya kami telah lapangkan hati engkau. Oh, nikmat. Lapang hati ni untuk apa? Mana Nabi lah paling taat pada Allah. Sebab semua perintah Allah menjadi mudah bagi Nabi. Apa saja Nabi perintah. Allah kata, okey, lepas kamu dakwah secara rahsia 3 tahun, sekarang pergi ke Bukit Safa. Panggil semua orang Quraisy dan cerita kamu adalah Rasul. Besar tak risiko? Besar. Tapi Nabi pergi tak? Kenapa? Alam nashrah laka sadrak. Dan sebab itulah Nabi Musa bila nak berdakwah, apa doanya? Apa doa Nabi Musa bila nak pergi berdakwah pada Fir'aun? Kenapa nak pergi berdakwah dan minta lapangkan hati? Kita bila baca doa tu, Rabbi syrah li. Tak belajar kan? Tapi berdakwah tak pernah pun. Nabi Musa baca doa masa nak. Kenapa? Sebab dia nak mesej yang nak disampaikan kepada Fir'aun biar jelas. Dan dia tak ada rasa takut, rasa gemetar. Kalau tak, rugi. Rugi dia dan rugi Fir'aun. Betul tak? Inilah nikmat yang paling besar ni. Berapa ramai yang diberi kesihatan, rumah besar tapi tak boleh bangun malam. Betul? Sebab apa? Hatinya. Kita tengok bahagian kedua. Kalau tak dilapangkan hati, apa hasilnya? Waman dan siapa yang yurid, siapa yang dia iaitu Allah kehendaki an yudillahu, untuk menyesatkannya. Yaj'al sadrahu, dia iaitu Allah menjadikan sadrahu, dada juga. Yang tu pun dada, yang ni pun dada. Tapi dua yang berbeza. Dadanya, yang tu Allah lapangkan. Yang ni Allah jadikan dadanya apa? Dayiqan. Dayiqan, sempit.
harajan asyaddu dhiq, lagi sempit. Yang ni sempit, yang ni lagi sempit. Dia terjemah apa tu? Sesak. Sempit lagi. Sesak apa ni? Sesak dada. Ini musibah paling besar bukan sesak harta, tapi sesak dada. Dan kita pun tak faham macam mana ustaz, orang yang sesak dada ni macam mana? Allah bagi contoh. Ka'annama, seolah-olah yas'adu, dia sedang mendaki ataupun menaiki fis sama, ke langit. Macam mana tu? Contoh yang Allah bagi, boleh faham? Macam mana tu? Dia manusia bila semakin naik ke langit, apa akan berlaku? Kenapa? Betul kan? Waktu lah kalau naik kapal terbang, kita buka tingkap apa jadi? Boleh mati kan? Tak boleh nak menyawa. Jadi Allah nak bagi tahu orang yang kalau tak dilapangkan dada, lawan dia sempit. Ustaz, saya tengok orang tak salah, okey je bernyawa. Tak. Maksud dia ialah Allah sempitkan dada. Bila datang perintah Allah, tak boleh. Itu sempit dada tu. Boleh tak kamu baca doa, minta maaf lah, saya buat doa ni tak main lah. Sempit dada. Jom kita pergi kelas, tak apalah 8 pencet. Sebenarnya itulah sempit. Dia tak boleh nak bayangkan. Dia pergi kelas, duduk tak boleh. Ini bukan jenis saya. Faham tak? Itu sempit dada. Tapi dia sedar tak? Tak sedar. Bagilah peringatan ke ayat Quran ke hadis, tak masuk. Itu makna dadanya sempit. Bahkan ada tak yang belajar, banyak tahu tapi tak amal. Apa sebab? Yang jenis dilapangkan dada ke dia sempitkan dada? Sempit. Kadang-kadang benda simple je. Contohlah nak bagi senyum kan? Senyumlah sikit. Senyum apa? Awak tahu tak masalah saya? Sempit dada nak bagi senyum. Pada senyum tu ada kos tak? Ada kos tak? Berpeluh tak? Patah tak gigi? Tapi kenapa tak boleh? Dada dia sempit. Tengok orang je, tak boleh ni. Puak-puak ni memang tak boleh pakai. Betul? Suka maki orang ini dada sempit ni. Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang Islam tengok musuh pun dah fikir dah yang positif. Bagaimana aku nak jadikan dia orang baik? Macam Nabi lah. Pergi ke Taif, orang baling batu, Nabi buat apa? Nabi doa lagi. Sebab apa? Nabi hatinya apa? Kalau hati kita sempit, orang baling batu, kita kata apa? Siap kamu, aku bagi batu lebih besar lagi. Sekarang nampak tak beza? Dada lapang dengan dada sempit. Jadi kita bila ukur nilai diri kita sendiri. Bila dengar perintah Allah, bila dengar sunnah Nabi, senang tak nak amal? Kalau senang, itulah insya-Allah kita adalah orang yang yashrah sadruhu lil Islam. Tapi kalau susah, walaupun benda simple kan, itulah tanda dada kita sebenarnya sempit. Kazalika, begitulah demikian itulah yaj'al, dia jadikan begitulah Allah jadikan ar-rijsa. Rijsa ni asalnya najis. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Arak, khamru dan judi, arak dan judi adalah najis. Jadi Allah kata apa? Begitulah Allah jadikan. Dia terjemah apa tu? Wow. Apa saja najis ni benda yang tak elokkan, semua orang nak elakkan, termasuklah penyiksaan ataupun azab. Jadi ada ahli tafsir menterjemah azab, ada menterjemah kekejian,
alal lazina, ke atas orang-orang yang la yu'minun, mereka tidak beriman. Ya. Ya. Dia bila Allah kata Allah tak sebut azab, Allah sebut rijs. Jadi rijs itu bila kita terjemah azab, boleh terjemah najis. Jadi sebenarnya satu penghinaan. Allah kata orang tak beriman ni nilai dia sama dengan najis. Bila ada najis kita buat apa? Kita buang, itulah nilai orang tak beriman. Seumpama najis. Okey. Jadi ayat ni Allah beritahu manusia dengan hidayah ada dua je. Satu dapat hidayah, satu tak dapat. Yang dapat hidayah tandanya apa? Hati lapang. Hati lapang. Sebab itulah kalau kita tengok sejarah para Nabi, sejarah para sahabat kan, yang Allah perintah pada mereka jauh lebih besar dan lebih berat daripada yang Allah perintah pada kita. Betul tak? Contoh sahabat di Mekah, Allah perintah apa? Dan sebelum tu isytihad ke Islam, ramai tak kena seksa. Bila pun kena seksa, tapi mereka berubah tak? Bila diseksa tak? Hati mereka dilapang. Walaupun baru je masuk Islam. Ada yang Allah perintah sahabat pergi ke Habasyah, kan? Jauh tu. Tinggal anak isteri, tak tahu masa depan, tak tahu bila balik. Pergi pula negeri orang kafir, berbeza bahasa, berbeza budaya. Tapi lapang tak hati mereka nak pergi? Kemudiannya pada Allah perintah tinggal terus Mekah, pergi Habasyah balik lagi. Tapi pergi Madinah tak balik dah. Lapang tak hati mereka? Sami'na wa ata'na, itu maksud dia. Jadi kita ni kadang-kadang bukan Allah perintah supaya hijrah, tinggal tempat, tinggal keluarga. Allah perintah pada tinggal rumah sekejap, pergi solat Jumaat di masjid. Kadang-kadang itu pun sah. Macam mana nak jadi ahli syurga? Nak pergi rumah Allah tapi masjid pun sukar. Bagaimana nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, cuba buka surah ni, Al-Lail. Tips untuk menjadi hati kita dilapangkan oleh Allah dan mudah nak melakukan amal soleh. Tipsnya apa dia? Surah Al-Lail. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Okey, dah. Subhanallah, cantik Al-Quran. Tengok hujung ayat, fa amma man a'ta, kemudian wattaqa. Semua berakhir dengan apa ni? Huruf apa ni? Alif maksurah kan? Wa fa amma man a'ta wattaqa, kemudian wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra.
Okey, cuba terjemah. Fa'amma, maka adapun, fa'amma man a'ta kan? Man a'ta. Adapun orang yang a'ta. Apa makna a'ta? Memberi. Allah tak sebut beri apa? Kaedahnya bila tak sebut, bagi apa? Tak, bagi apa saja. Kalau Allah kata bagi harta, sedih tak orang miskin? Sedih. Jadi Allah nak meraihkan semua. Kamu tak ada harta, bagilah senyum, bagilah masa, bagilah tenaga, bagilah pengalaman. Kemudian dia bertakwa. Dia memberi tapi ada sifat takwa. Ada orang memberi dermawan tapi tidak ada takwa, tak termasuk. Kemudian wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan dengan husna. Apa makna husna? Kita ada belajar tadabbur surah Yunus. Lillazina ahsanu. Mesti tak ikut kelas faham. 2 hari lepas kan? 2 malam lepas. Tak ikut kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Lillazina, kepada orang-orang yang ahsanu al-husna wa ziyadah. Kepada orang yang suka berbuat baik. Buat baik pada Allah, iaitu ibadahnya sempurna. Yang kedua, suka buat baik pada orang. Baginya apa? Al-husna. Husna ialah syurga. Okey? Jadi orang ni, satu dia suka memberi. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, dia percaya, dia yakin dengan janji Allah. Dan kemuncaknya ialah syurga. Maka apa hasilnya? Apa hasilnya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kata kami akan permudahkannya untuk yusra. Apa makna yusra? Apa dia? Tak, yusra lawan dia usra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau usra sukar, kalau yusra mudah. Sebenarnya apa maksud yusra di situ? Benar kebaikan. Benar kebaikan tu Allah sifat sebenarnya mudah. Betul kan? Cuma yang susah tu sebab hati sempit. Senyum mudah tak? Zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim mudah tak? Mudah je. Solat subuh 2 rakaat bukan 20. Ramai orang boleh solat tarawih 23, tapi tak ramai yang boleh bangun solat malam 2 rakaat. Menunjukkan sebenarnya ibadat tu mudah. Okey. Jadi bila Allah kata kami kemudahkan untuknya segala amal soleh, itulah makna yashrah sadrahu. Allah lapangkan hati. Cara nak dapatkan lapangkan hati ni, caranya apa? Suka memberi. Jadi kalau kita susah nak beramal soleh, sedekah. Sedekah. Ustaz, hak sedekah tu yang paling susah tu. Kan? Macam mana nak bagi mudah sedekah? Tengok turutan ayat ni. Satu dia memberi, yang kedua dia bertakwa, yang ketiga sebenarnya kalau ikut turutan, yang mana dulu? Yang mana dulu? Yakin yang mana? Yang ni. Lepas tu bila dia yakin, dia bertakwa. Bila bertakwa, terbalik ke tak? Sebenarnya tak terbalik macam ni. Allah nak beritahu siapa yang suka memberi sebab apa? Sebabnya takwa. Punca dia memberi sebab dia bertakwa. Okey. Kenapa dia bertakwa? Apa punca dia bertakwa? Sebab dia yakin dengan janji Allah. Faham tak? Jadi Allah nak beritahu amalan kemudian sebab. Kenapa suka memberi? Sebab bertakwa. Orang bertakwa memang suka memberi. Yang kedua ni bukan takwa. Kenapa dia bertakwa? Sebab semua janji Allah dia percaya. Sebab tu Abu Bakar digelarkan apa?
Siddiq. Bila Abu Bakar digelarkan Siddiq, As-Siddiq, apa sifat amalan utama Abu Bakar? Memberi. Betul? Bila percaya janji Allah, memberi ini jadi mudah. Okey. Kemudian wa amma, adapun orang yang bakhil, berlawanan, yang atas suka memberi, yang bawah bakhil, haji bakhil. Kemudian wastaghna, subhanallah, Allah bagi tahu kenapa dia bakhil. Apa makna istaghna? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Manusia ni akan melampau bila dia lihat diri dia serba cukup. Jadi Allah nak bagi kita sebab. Kenapa orang ni kedekut? Sebab dia rasa aku dah banyak duit, aku tak perlukan pahala. Cukup. Buat apa pahala, aku dah banyak duit. Jadi punca kedekut ialah dia rasa dia tak perlukan apa-apa sebab duit dah banyak. Dan punca dia rasa kaya sebab dia mendustakan janji Allah. Dia kata akhirat ni tak ada semua ni, kado. Maka kesannya apa? Wasanu yassiruhu lil usra. Kami akan memudahkannya untuk buat usra, tu ialah maksiat. Mudah je nak buat maksiat. Sabang hari, sabang jam, ada je dia. Kalau dia nak mengumpat, ada je member dia kan. Allah permudahkan. Ada je topik dia kan. Tama-tama dekat pilihan raya kan. Lagi. Nampak tak? Jadi tips untuk Allah lapangkan hati kita apa dia? Dalam ayat atas tu asasnya apa dia? Ni asas nombor 1 ni. Macam mana nak yakin? Macam mana nak yakin? Tadabbur Al-Quran lah. Sebab janji Allah semua ada kat mana? Quran dan hadis. Dah yakin, jadilah orang bertakwa. Bila jadi orang bertakwa, mudah untuk memberi.